Itu nombor 275. Maka apabila Allah mahu menjadikan kejadiannya, ketika dia tu jadi mudghah, segumpal daging, daripada mafhum mukhalifnya, mafhum sebaliknya, yang disokong pula dengan kenyataan, membuktikan bahawa ada juga kandungan yang tidak disempurnakan bila Allah nak menyempurnakan. Maknanya sebaliknya, ada juga yang dia tidak nak sempurnakan. Ada juga, ada yang nak sempurnakan. Nak sempurnakan tu cukup dah, cukup anggota kau. Tidak nak disempurnakan tu tak cukup. Misalnya tak cukup. Kalau dia lahir pun dalam keadaan cacat, situ. Ataupun tidak nak menyempurnakan itu, dia nak gugurkan situ, boleh juga. Gugur situ. Sekatu je hayat dia je. Wujudnya sekatu. Riwayat At-Tabari dengan isnad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud di bawah ini dapat memaparkan dengan lebih jelas lagi apa yang terkandung di dalam tajuk bab di atas. Kalau Imam Bukhari kata mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah tu duduk mana? Ada ke tidak lafaz tu dalam hadis? Dalam Quran ada. Dia hadis yang sahih, dia akan sesuai dengan Quran, akan ada. Ni kalau kita tengok ni, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala idza waqa'atin nutfah fi ar-rahim ba'atha Allahu malakan faqala ya rabbi mukhallaqah aw ghairu mukhallaqah. Fa in qala ghairu mukhallaqah majjaha ar-rahim daman. Wa in qala mukhallaqah qala ya rabbi fama sifatu hadhihi an-nutfah. فيقال له انطلق إلى أم الكتاب فإنك تجد قصة هذه النطفة فينطلق فيجد قصتها في أم الكتاب. Maksudnya, Ibnu Mas'ud berkata, apabila jatuh air mani, yakni nutfah, ke dalam rahim, Allah terus mengutuskan satu malaikat. Kata malaikat itu, oh Tuhanku, adakah akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Tengok, dia guna perkataan yang sama supaya dalam Quran, mukhallaqah atau ghairu mukhallaqah. Kalau Tuhan berkata tidak, ia dilontar keluar oleh rahim, rahim tolak, tubik. Dan kalau Tuhan berkata akan disempurnakan, malaikat itu bertanya pula, oh Tuhanku, apakah sifat nutfah ini? Lagu mana jadinya? Pada ketika itu akan dikatakan kepadanya, pergilah engkau kepada ibu kitab. Ibu kitab itu maksudnya Lauh Mahfuz. Di situ Tuhan kata, di situ engkau akan dapati cerita pasal nutfah ini. Cerita air mani ini akan tahu situ. Maka pergilah malaikat itu. Setelah ia pergi, ia mendapati kisahnya tercatat di dalam ibu kitab. Ada berlaku situ. Bah kita kata, ai duduk dalam dunia nak pergi mana ni? Waktu mudah je, sebentar je, sekelip mata mungkin. Tuhan kata, pergi, siapa dah? Dia. Kita je sibuk susah je nak naik kapal terbang, kau jet, kau roket kau. Loh Mahfuz tu duduk mana? Hak ni saat ni dia duduk mana? Tak pelik waktu ni alam lain. Alam lain, bukan manusia, malaikat. Pergi. Selalu tengok. Dia tahu cerita. Oh, ni cerita orang ni. Jelas. Dapat tahu belakang cerita dia. Walaupun hadis ini mauquf, seperti tadilah hadis Aisyah tadi, tetapi ia termasuk dalam mauquf fi hukmil marfu'. Ini selalu ada dalam hadis ni, istilah lagu ni. Maksud dianya hadis mauquf, hadis yang sampai berhenti dekat sahabat saja. Sahabat kata, bukan dia kata Nabi kata, sahabat kata. Tetapi dikira sebagai hadis marfu'. Tapi macam hak Nabi kata lah, dikira ulama kita, ahli hadis kata hak lagu ni, walaupun dia tak kata dia dengar Nabi, Nabi kata serupa dengan hak Nabi kata. Sebab apa? Sahabat dia tidak akan royak benda-benda hak di luar jangkauan akal manusia, kecuali benda ni hak dia tahu daripada Nabi. Dengan sebab itu orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Tak tulis tu tulis kepada dia hak besar, pokoklah dalam kehidupan manusia. Lelaki kau perempuan, nak jadi lagu mana? Lelaki kau perempuan, lepas itu awal dia, permulaan.
Bahagia kau celaka. Kesudahan dia. Kesudahan. Ajar dia. Ajar dia kesudahan dalam dunia ni. Situ. Rezeki dia, hak dia usaha, hak dia buat. Banyak mana dia boleh. Hak manusia usaha. Semasa dia hidup, sebelum dia mati. Rezeki ni luas. Bukan rezeki, jangan ingat rezeki ni makan saja. Dah, anak, bini, harta, semua rezeki. Rezeki, tanah sebanyak mana dia akan dapat, ada. Hasil usaha manusia semasa dia hidup. Dalam hadis ni terkumpul semua, daripada dunia sampai akhirat. Tapi dia sebut rekah. Lepas tu rezeki saja ke? Waktu pitih saja. Dah, semua tahu berlaku. Lepas tu ajar anak mati lagu mana? Tahu juga. Tahu dah. Umur berapa? Tahu. Tak boleh. Agak-agaknya kira-kira 10 orang. Kalau orang lah buat, dia boleh agakkan ni, dia garanti berapa tahun. Setahun. Tapi ada juga tak tepatkan, bukan manusia hak kurang. Tapi kalau Allah SWT yang menentukan, tak boleh pergi dah sedetik pun. Itulah yang dikatakan la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh lewat sesaat, tak boleh dulu sesaat. Dia kata masuk tu. Sebab apa? Dia Tuhan yang kuasanya maha sempurna, maha tahu, tepat. Manusia cubalah nak tepat. Sikit-sikit dia tahu tu ada faedah dah dalam hidup dia, tapi tak ada ketepatan. Tak tepat sungguh. Kalau ada tepat pun mungkin sini, kira-kira lain tak tepat pula. Begitulah. Lepas tu kita pergi kepada bab ke-18, babun kaifa tuhillul haid bil hajj wal umrah. Bab bagaimana perempuan yang berhaid berihlal haji dan umrah. Bagaimana? Lepas tu hadis tadi sudah dibaca. Hadis ni sebenarnya hak minggu lepas. Tapi Imam Bukhari lagu tu cara dia tu yang panggil hadis berulang tu. Hadis berulang jadi banyak sebenarnya ulang. Kalau nak kira hak asal tak banyak. Hadis Aisyah tu juga lafaz dia sedikit berbeza itu ya. Kita tengok nota kaki dulu 276. Ini adalah bab keempat di mana Imam Bukhari rahimahullah menggunakan perkataan kaifah di dalam tajuk bab yang dibuatnya. Ini yang keempat. Dia guna perkataan kaifah. Kalau dia guna perkataan kaifah tu, ulama-ulama yang mengkaji Bukhari ni dia faham maksud dia apa. Sampai setara tu kemah dia, sehingga orang boleh buat kaedah pula. Kalau dalam kitab dia kata gini, apa maksud dia? Sampai setara tu. Pasal apa? Syarah Bukhari ni 100 lebih. 100 lebih. Ni saja ni 20 jilid. Syarah Bukhari 100 lebih ada. Kalau kita nak tengok kitab suci hak agama lain, kitab suci hak nombor 1 dia pun tak ada gitu. Kitab Bible ke ada kau sampai gitu syarah tafsir tak ada. Situ pada dah kalau nak tahu Islam dia betul ke tak betul. Kitab Bhagavad Gita misalnya, orang Hindu ada. Kitab Geran hak sik kemudian tak ada apa. Kitab-kitab lain lagi hak agama ni, kitab suci, orang panggil kitab suci sepuluh Quran kita tak ada gitu. Ni hadis bukan Quran lagi. Kalau Quran tahu yang keempat, jawapan kepada soalan di dalam tajuk ini terdapat di dalam hadis di bawahnya. Lagu mana dia nak ihlal? Nak tahu lagu mana? Tengok hadis bawah ni. Iaitu perempuan berhaid diperintahkan supaya mandi terlebih dahulu sebelum berihlal untuk mengerjakan haji dan umrah. Itu hak dia. Jawapan kepada soalan di dalam bentuk tajuk ini, mandi sebelum memakai ihram sama ada untuk mengerjakan haji atau umrah tetap digalakkan dan disunatkan walaupun seseorang perempuan itu belum suci daripada haidnya. Ada kaitan dengan haid. Orang mai kota nak buat haji atau umrah lagu mana? So benda-benda hak sunat tu pun ada juga anjuran untuk dia. Selagi dia boleh buat, Nabi tunjuk kepada dia.